Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Video kali ini saya nak tunjukkan bagaimana kita boleh letakkan marquee di dalam website kita. Marquee ni adalah perkataan yang kadang-kadang bergerak daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, bergantung kita punya setting lah. Okey. Saya bagi contoh di sini, katakan saya nak letak marquee dekat bawah logo saya ni. Pertama saya kena siapkan dia punya ruang. Klik dekat arrow bawah ni, ada satu ruang dekat sini, saya nak letak dekat sini. Dan message yang saya nak letak, saya cadangkan anda type dulu di dalam notepad. Okey, type dulu dalam notepad. Contohnya saya nak letakkan message, jika kawan-kawan pergi, saya nak letak, katalah saya main-main saja sini, saya nak letak, jika kawan-kawan nak pergi memancing, jangan lupa ajak saya. Jadi saya nak letakkan benda tu bergerak daripada kiri ke kanan. Pergi semula ke dalam website saya ni, ada dia punya kod, HTML kod yang berwarna merah ni. Okay. Copy semua sekali ni, klik sebelah kanan, copy, masukkan juga di dalam notepad ni, dan ambil semua message yang anda nak masukkan tu. Anda nak masukkan nombor phone ke ataupun apa-apa pesanan, copy, ataupun lebih senang cut lah, cut, masukkan dari sini dan pastekan. Okey, lepas tu ambil semua sekali kod ini. Ingat teknik macam mana kita embed HTML code masa kita memasukkan video, cara dia adalah sama, teknik embed ini. Kita kopikan semua sekali ini, pergi ke dalam website kita, kita pastikan cursor ni duduk dalam ni, jangan cursor duduk kat tempat lain. Kalau macam ni tak boleh. Pastikan cursor duduk dekat mana kita nak masukkan perkataan marquee tadi. Cursor duduk dalam ni, terus insert HTML, masukkan kod yang kita telah buat tadi. Okey, dan klik insert. Dia memang tidak kelihatan di dalam NView, tetapi kalau kita save, kita buka FileZilla, kita upload, kita override, kita buka internet, apabila kita dalam internet nanti kita akan nampak dia seperti ini. Lihat, perkataan ini bergerak daripada kiri ke kanan. Ini adalah cara untuk kita memasukkan marquee ke dalam website kita. Dan kita jumpa di video seterusnya. Terima kasih.